Okay, jom. Bismillah. Nama kita tulis nanti lah. Oh. So, jalan lah. Awal keluar Blizzard ni. Ni. Tak ada. kat tangan. Okay. Tapi yang ni tukar kepada ais. Tu buat ais. Ais pun. Okay. So, 8 apa? 8 darab 4. 3. Saya 1 lah. Okay. Dia nama ke apa tu? Hai. Tadi you parents ke? Dia main kabel lagi besar dia bawa parents Tak berlaku tulen datang. Ada tengah-tengah ni. Sini. Ada tulisan. Tak pesan. So tak boleh tukar lah. So lawan awesome je lah. So 1-1. Dia tetap pakai attack. Okay, effect saya tukar. So saya tukar. Blizzard keluar pula. Okay, so tapi Blizzard punya attack jadi ni lah 20. So kena attack 10 kali lah. Saya attack awak 2 kali kan? 2 kali. Okay, right. Sembilan. Silakan. Menang kan? Menang kan besok. Jadi Betul? pasukan. Tak. Oh, betul. Sorry. Lupa. Sorry. Okay. Betul dah. Dia punya team effect dengan Dia naik balik lah 100. Betul. Jap. 180 jadi 100 betul. Jadi 200 lah kan? Kan? 100 kan. So 200 2 kali balik lah. Oh 9 yang tadi. Dia pun 2 kali. Nyanyi 9. 8. Tujuh. Saya 60, attack saya 200. So saya 1. Ayo, 6. Alright. Belum. Dan kali ini kosong, kena 2 kali kosong. So pilih satu kad. Saya punya tak boleh tukar. So ni pilih daripada zon kalah masuk dalam deck. Okay. Kosong 2 kan? Betul. Dari tangan tak boleh. So nilai attack lawan berkurang 40. So attack jadi 60. Kena 2 kali. 2.
Apa bawa balik lah. Betul. Dua balik lah. So 220 lah tengah kan? 220 jadi 2. Yep. Next game. Beri dia. Beri dia tadi. Tak boleh lepas. Tadi orang punya apa? Yang tadi first stop. Ya tu. Beri lah kita tak boleh. Next game. Kali game bawah 1. Masyarakat. Tak ada benda kan? Tak ada apa. Okay. So ni buang 3 kad. Okay, kan. Allahu Akbar. Dah jadi ada benda lah. Daripada tak ada jadi ada lah. Ha. So saya 3 kan? 3 1 kan? Okay. Untuk kamera ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Oh satu. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berkesan. So 1 berapa ni? 4 dah 5 kan? Jadi kita jual kalah semua. Kalau pemain dapat lawat ni. So ini 3 kad hujung kalah. So tak ada lah. 380. Effect ya. 1 kad. 3 tambah 3 ni tak ada 3 Tak ada. Cukup 3 kan. So berapa? Saya 4 darab 3. Wah 1. Satu, awak 2 orang. 6. So HP untuk HP 220. Saya automatik menang jika nilai HP pihak lawan lagi tinggi. Alah. Iya, saya punya tadi. Kenapa lah? Ambil lah. Kocok. So satu lah kan? Alright. Pilih lepas sokongan dan aktifkan effect. Okey, set sampai 60. So attack 200. Saya automatik menang jika kad berapa dolar dalam Ya Mozilla Allah. berada di Tapi jangan dulu kan? Macam ni. so saya menang. Sebab dulu. Januari. Apa jangan dulu? Jalan tu. Jangan dulu kan? Sebab dia chain kan? Okey. So boleh batalkan lagi lah tu. So ambil efek ni, letak atas ni dulu. Lepas tu efek tak banyak. Ni tak payah lah kan. Apa? Ni kira ambil sekali. Ni 3 effect ni kan. Kita ambil sekali. Ambil sekali. Dia ambil sekali. Dia apa? Efek dia boleh letak atas Ni dia. kita tutup dan kira effect. So saya yang ini saya tiru efek ni. Lepas tu yang ni saya ambil kat ni letak ni pula. Okey. Lepas tu yang ni letak atas ni. Okey. So awal ni satu-satu lah. Layer pertama ni satu-satu. So ni pulang balik.
So ambil lah satu kad. Lepas tu tetapkan attack pada 20. So 10 satu. Kosong. Okay. Oh. Janganlah. Janganlah Blizzard. So tukar dulu Blizzard. Tak ada. Tak ada. So saya tukar dah. So berapa? 8 darat 3. So 3-1. Alright. Game kelima. So apa? 5-1 eh? A few moments later. Ha, comel lawan comel, okey lah. Ambil lah, ambil kad silakan. Ini dia kena kira kad kalah, ada berapa. Jom kosong, 1-2. Ini boleh lawan aja kalau tak kosong. Kosong besar. Tapi effect dia. Effect dia boleh buat kita je. Yang ini dua-dua power. Kalau open memang naik. Bila satu kad dari tangan pihak lawan dan letakkan di deck kalah. Kalah. Zon kalah kan? Tak ada. Tak, dia tak ada. Kau punya buang kan? Buang. Buang kan? Oh, terima kasih tu. Terima kasih sangat-sangat. Hilang penatan dan badan. Jangan draw je lain menyeramkan. Hai, okey. Alhamdulillah, terima kasih. Bang, walaupun satu je tu. Tapi still gambar. Dia dua. Dua. Dua satu mana? Dua lah. Duduk. Tak nampak. Hai. Allah. Hai, sangat. So, 1, 2. Power yang ni. Malah. Saja. Berendah diri tu dah benar. Siapa jalan dulu eh? Shane jalan dulu. Shane jalan dulu. Okay. Counter itu. So, satu. Untuk lapisan pertama lah. Lapis satu. Alah. Okay, so sama-sama ambil dua kad. Saya pilih je satu kad pada zon kalah dan masukkan dalam deck. Tipis sangat area ni. Dekat. So, dua kan? Ya? Hai. Oh, dia buang dulu. Oh, dekat sana ni boleh main. Wah, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Jadi kalau seri ke kalah, Betul. alihkan Hmm. lagi tak habis lah. Kalau makin boleh seri Berapa? 1-2 kan? Masuk ke zone mana? Back kan? Dalam back. Jadi zone menang mereka dah. Back. Seri tak kira? Seri. Ya kan? Sakit. Oh, nervous oi.